minyak turun lagi, rakyat tarik nafas lega. Okay, Assalamualaikum. Terima kasih menonton di channel Risolia TV Official. Alhamdulillah, napa hari ni 16 April 2020. Napa kajian telah mengumumkan kepenurunan harga petrol dan diesel. Diesel turun 75 sen, iaitu RM5.97 seliter. Turun 97, turun 25 sen kepada RM5.10 seliter. Dan alhamdulillah, RON 95 turun 25 sen juga kepada RM4.02 seliter. Tapi alhamdulillah, untuk petrol saksi budi 95, RON 95 tu kekal RM1.95 seliter. Okay, alhamdulillah, walaupun konflik di Asia Barat ni masih lagi berterusan dan harga meningkat mendadak kepada $100 setung di pasaran global. Jadi alhamdulillah kerajaan telah menurunkan, tapi kena beringatlah untuk yang akan datang ni kita kena berjimat cermat juga. Kita kena jimat juga dan berwaspada dan mengambil langkah-langkah persediaan lebih awal untuk apa yang akan datang akan berlaku. Jadi baru minyak turun ni tak semestinya akan kekal, dan dia akan ada berlakunya turun naik harga minyak ni. Itu kebiasaan dalam pasal ni lah. Jadi rakyat tarik nafas lega tu alhamdulillah lah, syukur, dan harap dia ni kekal dan turun lagi untuk kemampuan dan kelangsungan hidup rakyat. Sebab dengan punca petrol dan diesel ni memang banyak efek kepada kenaikan harga barang. Betul tak adik-adik kakak? Okey, kepada rakyat Malaysia, alhamdulillah kita bersyukur ada penurunan sikit harga minyak tu. Okey, harap-harap lepas ni kita dapat lebih berwaspada dengan berjimat cermat dalam ni lah, untuk perjalanan jauh kau deh. Lepas tu kena bajet lah. Kita tak kira lah bajet segi nak beli barang, kena beli barang keperluan deh. Gitu. Okey, alhamdulillah ni bermula 16 April sehingga hari Rabu minggu depan akan ada pula pengumuman harga baru petrol dan diesel. Kepada 4x4 tu bolehlah guna sedikit, dan ada batuan kata budi diesel tu gunalah sebaik mungkin batuan yang KJL berikan kepada pengguna diesel tu. Okey, kepada petrol bersubsidi tu alhamdulillah kekal lagi RM1.95 seliter. Okey, jangan lupa follow dan share. Okay, Assalamualaikum.